Wanita cut sugar katanya, tapi tak turun berat badan. Bukan korang seorang je, ramai lagi wanita macam tu. Jom kita tengok. Okey, sebelum tu saya kenalkan nama saya Hai. Saya berjaya turunkan berat badan saya lebih daripada 15 kg. Sekarang berat badan saya 69 kg daripada 85 kg. So saya tahu ramai wanita dah cut sugar tapi tak turun berat badan. Komen cut sugar. Ada gula yang boleh makan, ada gula yang tak boleh kita makan. Jom kita tengok 5 gula yang patut terhindari pada waktu sekarang kalau korang serius nak turunkan berat badan. Gula yang patut korang hindarkan dulu, yang paling drastik sekali, yang pertama adalah gula putih dan adik-beradik gula putih. Sebagai contoh, gula-gula yang tinggi dalam makanan kena baca label. Gula adik-beradik gula putih ni contohnya gula putih, gula perak, misel dan adik-beradik dia lah. Kalau boleh, buatkan dulu ataupun tukar dulu kepada gula yang lebih sihat. Contohnya macam stevia, lactose, sucralose, monfruit. So yang ni gula-gula yang manis, dia akan bagi rasa manis, you pun happy nak buat diet. Yang kedua adalah dessert. Dessert ni memang kena perhatikan. Dia memang tinggi kalori dan buat you rasa ketagihan. Perasan tak kalau kita tengok kedai-kedai yang viral, kebanyakannya adalah daripada kedai-kedai dessert. Bukan kedai-kedai nasi belauk ke apa ke yang beratur berebut-berebut. Tu semua menyebabkan kita ketagih kepada gula. So kalau nak turun berat badan, kata cut sugar kan, elakkan dulu dessert-dessert. Yang ketiga adalah korang punya air manis yang bergula, air balak. Okey, tak semuanya air manis kita tak boleh minum. Kena bijak. Ada air manis yang boleh kita minum, ada air manis yang tak boleh kita minum. So yang ni memang kena join program dan baca ilmu macam mana nak minum air manis pada masa yang sama rendah kalori. So kalau contoh air manis yang jual kat Balang, yang boba-boba tu, dia memang sangat-sangat tinggi kalori. Yang keempat adalah kerepek, keropok, jajan dan sebagainya. Keropok gula juga. Ya, dia adalah karbohidrat yang simple. Karbohidrat simple ialah gula. So kalau korang nak turunkan berat badan, katanya nak cut gula kan, nak cut sugar kan, memang kena stop dulu ataupun elak dulu daripada makan kudak-kudak kerepek jajan macam ni dulu. Yang kelima adalah jus buah. Jus buah kan baik. Ramai orang fikir jus buah ni sebenarnya bagus, tapi sebenarnya buah yang blenderkan tu dia akan pecah dia punya fructose, menyebabkan gula dalam air buah tu sangat tinggi. So kalau orang yang nak cut gula, so you all kalau boleh makan raw sahaja, terutamanya buah yang dah di blend di kedai. Buah-buah tersebut kebanyakan dah dibuang serat-serat yang bagus. Elakkan dulu buah sebab kita banyak makan dah. Nak makan tu ni kita makan. Jangan bersama makan jus buah lagi kalau nak turun berat badan laju. Dalam perjalanan nak turunkan berat badan dan nak cut gula ni sebenarnya tak wajib. Dia adalah perlunya kita control portion. Ada hari you boleh minum, ada hari you tak boleh makan. Kalau boleh turunkan 5 kg yang pertama dulu supaya kita boleh kawal dan kita boleh mula habit baru. So tak semestinya kita cut sugar. Cut sugar is karbo, gula is karbo. Jadi ada makanan yang boleh makan, nasi dan sebagainya, tapi